Kau nak tahu satu kisah tak? Sebab alang-alang aku tengah nak pasang pelita ni kan. Okay. So aku teringat bila aku pegang botol ni. Ini dia. Minyak tanah. Aku pernah terminum waktu kecil-kecil dulu. Okay. Kisah dia. Atuk aku letak minyak tanah ni zaman dulu. Kan. Letak minyak tanah ni dekat dalam botol Coke. Okay. So aku ni. Sementara tu atuk aku tengah buat kerja lain tau. Dia tengah ambil barang. Sebab apa? Minyak tanah ni dia nak bawa pergi pasang pelita. Okay, dia letak sekejap je. Kebetulan aku masuk. Kan, aku boleh lepas main kat luar, penat. Kan, haus apa semua. Masuk, aku nak minum sekejap je pun. Nak sambung main bola balik. So, aku nampak ada air dekat dalam botol Coke. Aku terus minum. Aku minum. So, atuk aku terus rampas. Kan, sebab aku jenis sampai, aku terus buka, aku terus minum. Tak cakap banyak. Sebab tengah haus, penat apa semua. So, lepas minum tu atuk aku rampas. Mulalah. Kan, aku kena marah apa semua. Okay, sebab benda tu tak predict. Aku laju sangat. Okay, dalam 2 teguk aku dapat minum. So, mak aku dah kena soal siasat apa semua. Dan Alhamdulillah lah, inilah aku sekarang. Okay, Alhamdulillah masih sihat. Allah kurniakan kesihatan. Alhamdulillah.